Nak cari sarapan pagi tapi bosan dengan kesesakan lalu lintas, dengan kesibukan bandar raya, bandar-bandar ataupun kota-kota. Apa kata anda datang ke Mahkota Ceras? Walaupun dikelilingi dengan bandar, namun ada ketenangannya di sini. Kadang-kadang, idea yang baik, kita hanya perlu sedikit masa untuk berhenti seketika. Pagi ini, saya dan keluarga memandu kira-kira 20 minit dari Kajang ke Mahkota Ceras. Destinasi kami bukan restoran mewah, tetapi sebuah kedai kopi yang suasananya cukup sederhana. Dikelilingi pokok-pokok yang menghijau, meja dan dinding kayu dengan cawan seramik klasik yang mengembalikan nostalgia zaman dahulu. Saya memilih nasi lemak bersama secawan kopi O, manakala isteri dan anak-anak menikmati nasi kerabu serta kuih muih tradisional. Nasi kerabu ikan goreng ni, dia juga nasi kerabu daging bakar dan sebagainya. Kalau anda tengok, dia komplit lah, lengkap. Ada dia punya kerabu tu, ikan goreng, lepas tu ada serunding keropok, ni sambal dia. Ni satu lagi nasi kerabu dengan ayam goreng. Wow, ayam goreng berempah. Nampak power lah, besar juga ni kan. Yang lain tu set nasi kerabu macam biasalah. Yang nampak ni, yang ini ada dia punya sambal dia kan, budu. Salah satu sebab saya suka datang ke sini ialah kerana mereka menjual madu kelulut asli dari Pahang. Malah pelanggan juga boleh melihat sendiri sarang kelulut yang dipamerkan di sini. Anda kenal ini apa? Inilah dia sarang kelulut. Sarang kelulut yang terdapat di sebelah dengan warung Baba Cafe ni. Inilah dia pintu masuk ataupun copong, di mana kelulut-kelulut ni akan keluar mencari madu, dia akan bawa masuk ke sini. Dan dia nanti akan menyimpan madu di dalam sini. Dalam ni ada dia punya permaisuri. Kalau anda nak dapatkan madu kelulut yang asli, anda boleh datang ke Baba Cafe di Mahkota Ceras ini. Inilah dia hasil daripada madu kelulut di sini. Bang, Baba Cafe ni dah wujud kat sini berapa lama? Dia asal dekat atas tu, tapi lokasi yang asalnya situ dalam 4 tahun. 4 tahun? Ya, kemudian pindah sini. Sini dah masuk ke tahun keempat. Saya nak tahu, nak tanya pendapat abang. Ya. Abang ada guna AI? Saya tak adalah saya expert nak buat AI tu. Tapi kalau saya nak buat, saya suruhlah orang lain. Tapi bagi saya AI ni, kita kadang-kadang terperangkap yang mana asal, yang mana yang tiruannya. AI ni banyak benda yang boleh diubah lah. Dia bukan daripada raw gambar asal tu. Maknanya originality dia tu. Ya, kita kalau boleh kita nak yang ori lah. Kalau nak ubah-ubah sikit-sikit boleh lah. Tapi kalau sampai banyak sangat diubah sampai kita confuse, kita berasa ni betul ke tak betul? Betul. Ya. Maknanya kadang-kadang kita tengok macam real kan, tapi sebenarnya AI. Boleh lompat apalah, semua terbang macam-macam kan. Jadi maksud abang, kalau di antara yang katakanlah gambar ataupun video kan, di antara yang real dengan AI, yang mana abang lebih percaya? Saya lebih suka yang asal, yang original. Yang original. So maknanya kita nak kepercayaan kita tu pada video ataupun konten yang original. Yang original. Jadi kita tahu yang sebenar apa yang berlaku, di location yang di mana locationnya, watak-watak itu yang sebenar. Bila dia dah buat AI ni, macam di make up balik, dia diubah balik, location dah tukar lain location. So kita tak dapat yang sebenarnya, asal daripada gambar yang sebenarnya. Okey, cuba kita bayangkan sekiranya warung sekecil ini boleh menggunakan AI. Mereka boleh
menggunakan AI untuk membuat pengiklanan, membuat poster, membuat copywriting untuk sosial media dan sebagainya. Kan mudah. Nampak? AI bukan menggantikan manusia. Warung ini masih memerlukan juga tenaga kerja untuk buat nasi lemak, untuk buat nasi kerabu, untuk buat air dan sebagainya. AI tidak menggantikan manusia, malah AI memudahkan kerja manusia. Okey, itu saja perkongsian kami buat kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bona jadi inspirasi, niaga berjalan lancar sentiasa. Bona reality, impian jadi reality. Boom boom boom, irama hidup senang-senang. Boom boom.